Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan juga Profesor Dr. Muhammad Aziz Shah bin Muhammad Arif. Nama saya Nurul Farah Ashki binti Samad bernombor metrik D20222104917. Hari ini saya akan menerangkan tentang inventory Rorschach, salah satu ujian projektif yang digunakan dalam penilaian psikologi, terutamanya dalam bidang kepribadian. Baiklah, isi kandungan adalah termasuk objektif, latar belakang, pentadbiran, cara menjawab, penskoran, pentafsiran, contoh keputusan dan juga kesimpulan. Objektif video ini adalah untuk memberi kefahaman tentang sejarah dan latar belakang Rorschach, proses pentadbiran, cara menjawab, penskoran dan bagaimana ianya ditafsirkan. Okey, baiklah kita pergi kepada latar belakang inventory Rorschach. Untuk pengetahuan semua, inventory Rorschach ini diperkenalkan oleh Hermann Rorschach pada tahun 1921. Okey, ianya menggunakan 10 kad dakwat simetri dan ujian ini adalah bersifat projektif di mana ia membantu untuk menggali, mengkaji ataupun mengetahui isi hati dan pemikiran individu secara tidak langsung. Dan ujian ini adalah berasaskan prinsip bahawa individu tersebut akan memberikan respon yang mencerminkan pemikiran, emosi dan konflik dalaman mereka. Okey, baiklah kita pergi kepada pentadbiran ujian inventory Rorschach, di mana persediaan ujian ini haruslah dilakukan dalam persekitaran yang tenang dan tidak terganggu untuk memastikan responden dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Kemudian prosedur ataupun cara melakukan ujian ini adalah tunjukkan 10 kad inventory included test ni kepada responden satu persatu. Kemudian minta responden untuk menggambarkan apa yang mereka lihat dalam setiap kad. Okey, kemudian catat setiap respon dengan teliti, termasuk juga dengan reaksi spontan dan juga pemikiran yang diungkapkan. Kemudian tempoh ujian ini biasanya mengambil masa antara 30 hingga 60 minit, bergantung juga kepada responden dan kedalaman jawapan. Selain itu, ujian ini terbahagi kepada dua fasa. Okey, yang pertama adalah fasa respon bebas di mana individu menyebut apa yang mereka nampak. Okey, dan kedua adalah fasa pertanyaan di mana penilai ataupun ahli psikologi akan bertanya dengan lebih lanjut tentang bahagian image yang digunakan dan sebab apa mereka ataupun responden atau klien ataupun individu tersebut melihat image tersebut. Okey, baiklah cara menjawab. Okey, sebenarnya tiada jawapan yang betul atau salah tau, kerana kita hanya perlu bertanyakan kepada individu ataupun responden tersebut apa yang anda nampak, di mana anda nampak benda itu dan apa yang membuatkan anda nampak sedemikian. Kemudian penskoran. Okey, penskoran ini dilakukan dengan menggunakan sistem seperti sistem Exner. Antara perkara yang dinilai ialah keseluruhan whole, bentuk form, warna, color, gerakan movement, kandungan konteks dan juga keaslian ataupun originality. Seterusnya pentafsiran. Pentafsiran dijalankan oleh psikologis terlatihlah di mana ia membantu mengenal pasti pemikiran logik atau tidak, kecelaruan, tekanan emosi atau tanda gangguan psikologi. Hasilnya digunakan bersama alat lain dalam proses diagnosis. Okey, seperti mana yang anda boleh lihat, berikut merupakan 10 kad dakwat simetri yang perlu kita gunakan apabila kita menjalankan ujian inventory Rorschach ataupun Rorschach in blood test. Okey, sebagai contoh, jika kaunselor ataupun ahli psikologis menunjukkan kad yang pertama kepada klien, kemudian klien menjawab, saya nampak dua kelawar saling berhadapan. Tafsirannya adalah klien menggunakan keseluruhan image dan ada juga fokus pada bentuk dan mengandungi haiwan lah.
Tafsiran ringkasnya pula adalah respon yang biasa, jawapan popular dan menunjukkan persepsi yang realiti yang baik. Tiada tanda pemikiran yang luar biasa. Okey, untuk contoh yang kedua, jika kaunselor menunjukkan kad yang kedua kepada klien, kemudian klien menjawab, melihat dua orang tengah bergaduh, ada darah atau kekasaran. Jadi pentafsiran yang boleh dilakukan adalah ada warna, bentuk, kandungan, ada manusia, konflik dan juga darah. Jadi tafsiran ringkas yang boleh dilakukan adalah respon ini mungkin menunjukkan konflik dalaman, emosi yang tidak stabil atau pengalaman trauma. Oleh itu, klien tersebut perlulah diperiksa lebih lanjut jika konsisten dengan kad-kad yang seterusnya. Akhir sekali, untuk kesimpulan, inventory Rorschach ini merupakan alat ataupun ujian yang sangat penting untuk memahami aspek kepribadian dan emosi seseorang individu. Namun penggunaannya memerlukan latihan dan juga kepakaran yang sangat mendalam. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.